4-0. Keputusan yang sangat-sangat mengecewakan. Sangat-sangat mengecewakan. Tapi probably back. Gameplay yang tak berapa nak membanggakan malam ni. Ramai pekor-pekor kecoh di hadapan 25,000 pekor-pekor di 9. Tahan bola untuk orang tu buat mistake bodoh. Kau kena 4-0, kau nak dan hamburkan kawan dengan puji-pujian kau. Terlalu dengan puji-pujian sebenarnya. Kalau nak dikirakan, nak diluahkan kecewaan ni, saya rasa banyak perkataan ayat-ayat buruk yang boleh saya bagilah. Makian-makian, tapi apa lah, kau fikir sendiri kau nakkan full house, dah full house, at the end kau main macam tak bermaya. Kau training hari-hari, kau sepak bola pun tak tahu ke mana, tak ada percubaan-percubaan yang Tak ada. baikkan bulu umur naik. Kata orang tu bulu umur sial pun tak naik. Sebab kita tengok game malam ni pun memang tahu, fully tahu. Kita dah sampai ke peringkat suku akhir, tapi kalau kau masih lagi dengan jawapan okey lah bang, dah sampai suku akhir, okey lah, kau dah letakkan satu penanda aras yang jauh. Kau dah sampai suku akhir, takkan kau nak drop game, takkan kau nak biarkan pulang ni kalau macam tu lah. Rugilah, rugi. So 25,550 mata yang Ulang dengan kecewa. Ulang dengan kekecewaan lah. Tapi memang tak boleh buat kita lah. masih lagi setia berdiri di gasnya sebab kita rasa rencana di dada dan kita sebagai penyokong. Tapi apa yang diberikan oleh pihak pengurusan, pihak pemain amat mengecewakan. Kalau nak tengok satu persatu wajah dan air muka semua yang datang ni, kecewa baik. Kalau 1-0, 3-2, kita masih lagi ada nyawa untuk kita di Selangor nanti. Tapi kita kena 4-0, gol mudah. Mistake yang mudah. Mistake yang bangang. Gol mudah. Kau nak dia tepuk tangan, kau nak dia puji ke? Kau nak dia namburkan kau dengan puji-pujian. Good game, tak ada luck, kau main cantik. Berak lah. Tak ada. Sebenarnya Busan AFC kena ambil perhatian pada game malam ni. Sebab apa? Dia akan membawa ke game-game yang seterusnya. Kepercayaan penyokong dah bagi. Tapi kalau macam ni dia punya gameplay, memang tak ada lah. Memang tak ada. Saya kata totally. Malam ni memang menghampurkan. Tak macam game sebelum ni. Kita kalah. It's okay. Tapi dengan kekalahan 4-0, gol-gol mudah yang dilepaskan, memang hauk sebenarnya. Memang tak ada apa nak dikatakan. Hanya kecewa saja. Kalau game seterusnya bawa ke Selangor pun tak ada harapan yang tinggi nak bawa ke Selangor sebab kita ketinggalan dengan 4-0. Macam saya kata lah, apa lagi yang korang nak? Apa lagi korang nak ni? Apa lagi? Korang nak penyokong datang. Takkan nak cakap nak fokus pada Liga. Kau nak cakap apa lagi? Tak ada target semua. Macam-macam kempen kau buat. Sampai DM. Jangan cakap tak kecewa lah. Semua kecewa lah. Cuma semua tak luar je. Biokong datang kecewa. Boleh tengok dia belakang. Kecewa. Okey. Masing-masing datang dengan perasaan yang kecewa dan hampa. Kalau game kalah, gameplay cantik tak apa. Ini memang totally gol mudah, dah kata kan. Okeylah, saya pun tak dapat cakap lah. Wake up Negeri Sembilan. Masih lagi tebal sayang dan sokongan ni dekat Negeri Sembilan. Masih lagi tebal dan sayang sokongan pada Negeri Sembilan. Tolonglah, wake up. Kalau rasakan ini adalah penamat kita untuk
FA Cup, fokuslah pada Liga. Liga. Perbaiki mana yang silap, perbaiki mana yang lemah,